Nak didik anak 7 tahun pertama, layan dia seperti raja. Apa dia nak bagi? Dengar. Ni ulama' dulu-dulu dah ajar. 7 tahun pertama, layan seperti raja. Apa dia nak bagi? Dia nak mainan, bagi. 7 tahun pertama. Sekarang ni untung, ada kedai RM2 banyak. Apa susah, beli je, bagi. Dia nak apa? RM2, 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 RM2. Biar penuh. Lepas 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, layan dia seperti hamba, ajar dia buat kerja. Suruh dia basuh baju sendiri. Suruh dia tolong ayah dia basuh kereta, basuh motor. Suruh dia, walaupun tak bersih, dia bukan soal. Yang penting dia buat kerja. Siram pokok, sapu rumah. Anak bawa ke dapur, racik bawang macam ni, tengok. Lepas tu, bila hamba, tak semestinya semua benda dia nak kita bagi. Tapis. Bu nak beli game lah. Apa kepentingan game tu? Tak adalah. Tengok kawan-kawan beli. Tak penting ke tidak? Mati ke kalau tak ada? Tak adalah mati, tapi kawan-kawan ada. Tak ada, tak payah. Hamba. Bu, tapi ni tak ada. Kau belajar dulu. Kau belajar dapat A, tengok. Kalau sesuai, abah bagi. Kalau tak sesuai, abah tak bagi. Lepas tu buat lah. Semua tak dapat. Apa yang kau tak ada dalam rumah ni? Nampak tak? Dia tanya kan. Dah kena. Sebab apa? Tetapi lepas selesai 7 tahun, 14 tahun, mulalah layan dia seperti sahabat. Budak 15 tahun berkawan dengan anak kita. Naik motor, ajak minum sama. Naik motor, bah. Ramanya orang mancing situ, bah. Best tak mancing ni, bah? Best, tapi kau kena bezakan kau dengan ikan tu. Kenapa lah, bah? Kau tak perasan ke ikan tu mata dia buntang? Lah, kenapa, bah? Dia terperanjat tengok orang ni tak semayang ke apa? Maknanya tak bolehlah mancing. Boleh mancing dengan syarat jaga semayang. Nampak tak perbualan seorang sahabat? Yang anak perempuan kat dapur, kan, tadi kan kat sekolah kan, ada orang budak tu dia bagi surat kat Along. Dia bagi surat apa? Tak tahu lah, kata gindu kat Along lah, nak mati, nak bunuh diri lah, apa benda lah, apa semua. Iya ke? Habis Along macam mana? Along tak nak lah, Along nak belajar macam ni lah. Nak kawan-kawan aja lah. Cakap dengan dia nak kawan tak apa. Tapi tak adalah nak ni, nampak tak kawan. Jadi apa isu pun dia cakap dengan mak dia. Apa isu cakap? Jadi kita nak tengok wayang, pergi sama-sama. Tak ada masalah, pergi. Wayang sekarang kan macam wayang dulu. Pergi je. Tengok wayang. Pergi ramai-ramai. Kau tidak besok pergi dengan kawan nyorok pada kita. Lepas tu tak apa benda buat belakang kita. Okey. Mungkin nak tengok wayang. Jom tengok wayang. Nak pergi makan. Jom pergi makan kita terus. Okey. Jangan lupa. Jangan turun kereta dulu. Jangan turun kereta dulu. Apa dia. Yalah. Tengok handphone. Tengok handphone dan kereta. Kunci pintu. Betul tak? Kan?